Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatihauni binti Mesro yang memegang nombor matrik di 2022-1103817 daripada ISMP Kesusasteraan Melayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pengajaran harian. Tajuk rancangan pengajaran saya adalah Gulai Sembilan untuk Abah dan ia memfokuskan kepada watak dan pewatakan dalam cerpen Gulai Sembilan untuk Abah. Pertama sekali, pengajaran akan dimulakan dengan set induksi, iaitu di mana guru menayangkan lirik lagu di slide yang bertajuk Cermin Dalam Diri. Guru juga akan meminta murid untuk bernyanyi bersama-sama. Selepas nyanyian, guru akan sesi soal-jawab dengan murid untuk mengetahui tema pembelajaran yang akan dijalankan. Seterusnya, langkah 1. Dalam langkah 1, terdapat 2 aktiviti yang dijalankan ketika pembelajaran. Aktiviti yang pertama adalah tayangan video cerpen Gulai Sembilan untuk Abah. Di sini, guru akan menayangkan video di YouTube dan murid perlu memberikan perhatian kepada video tersebut. Setelah itu, guru akan mengadakan sesi soal-jawab dengan murid tentang watak dan pewatakan yang terdapat dalam video. Seterusnya, aktiviti yang kedua iaitu papet, di mana guru akan memperkenalkan papet yang telah disediakan di hadapan kelas. Murid akan dibahagikan kepada kumpulan kecil di mana 5 orang satu dalam setiap kumpulan. Setiap kumpulan pula akan diberi pilihan bab di mana dia akan melakukan semula cerita cerpen Gulai Sembilan untuk Abah menggunakan papet. Setelah itu, guru memberi maklum malas dan sagu hati kepada kumpulan yang terbaik dalam perpersembahan. Langkah yang kedua adalah aktiviti bagi menguji kefahaman murid tentang watak dan pewatakan dalam cerpen Gulai Sembilan untuk Abah. Aktiviti yang ketiga adalah Gradle Walk, di mana guru akan mengadakan gambar yang berkaitan pewatakan. Setelah itu, murid perlu meneliti gambar tersebut dan membuat catatan ringkas dan berbincang dalam kumpulan. Murid akan menggunakan kertas sebak dan pen marker untuk menguraikan pewatakan yang terdapat dalam gambar. Aktiviti Gallery Walk ini akan dilaksanakan di mana wakil murid akan duduk di satu tempat dan akan menerangkan maklumat mereka berkaitan pewatakan dan ahli kumpulan yang lain pula bergerak ke pembincangan kumpulan lain. Setelah selesai, murid perlu memberi maklum balas dan guru akan membuat sesi soal-jawab. Di akhir pengajaran adalah penutup di mana sesi refleksi dan soal-jawab akan dijalankan. Guru meminta murid untuk merumus hasil pengajaran dan pembelajaran pada hari ini yang berkaitan watak dan pewatakan. Guru akan membuat dark race untuk memilih murid yang Setelah itu, murid yang terpilih perlu membuat rumusan di hadapan kelas.